welcome back everyone. Long time no see Akhirnya dapat juga buat video Dah tak tahu nak buat apa lagi dah. Tapi hari ni kita ada something yang special. So, akhirnya orang-orang Kelang, orang-orang Shah Alam dah dapat rasa ada LRT diorang sendiri. So, sekarang saya berada dekat stesen Johan Setia, last station untuk, ataupun first station lah untuk LRT Shah Alam Line ataupun LRT 3. Dan finally dah buka dah. Setahun lebih kita delay kan, akhirnya dapat juga naik. So, inilah Johan Setia. Kita akan naik train. Let's go. Alright, so ni Johan Setia, first station untuk Kelang Line. Kelang Line pula, Shah Alam Line. Okay, so dia start kat sini daripada pukul 6 pagi untuk weekdays dan 6 pagi untuk weekend. Dan last train, closing station ialah pukul ni lah. Okay, ni last train to Gombak. Okay. Alright, okay. So sini ada jadual dia untuk last train dengan first train untuk semua train, Kerajaya Line, Shah Alam Line, monorail semua. Tapi boleh juga check online lah dekat dia punya RapidKL punya apps. So ni station yang dia akan pergi. Last station untuk Shah Alam Line ataupun first station lah kan, bandar utama. Yang ni dia boleh interchange untuk pergi ke MRT Kajang Line. So kita sekarang ada dekat bawah ni, Johan Setia. Jom masuk. Okay, sekarang ni masa saya naik lah, masih lagi free. Tiket masih lagi percuma. Tapi cara untuk beli tiket senang je lah. Just pilih je station nak ke mana, tekan je. Lepas tu dah boleh bayar lah. Bayar boleh gunakan debit ataupun cash. Contohlah kan, kita nak pergi bandar utama, tekan je confirm and then bayar lah. Bayar ikut amount yang dia bagi tu. Sebab sekarang masih lagi free lah. So nanti dia akan keluar amount, just confirm, dah beli. And then naik train lah. Jom. And this is it, the first station untuk Kelang ataupun Shah Alam Line. So dia punya interval dia sekitar 10 minit ke 8 minit kalau waktu puncak. So naik je ke atas, tunggu train. Jom. Saya tak sure train sampai pukul apa. Nice. Sangat straightforward je dia punya station dia. Dia similar je macam Kerajaya Line punya station. Ada tandas, ada solar semualah. Okay, so now kita dekat Johan Setia tengah tunggu train nak pergi ke area bandar utama. So train akan sampai dalam masa 2 minit lagi. Disebabkan interval dia sekitar selang 10 minit kalau bukan peak hours lah. Oh, dah ramai ni. Ini grup-grup ni kan, sebenarnya daripada stesen lain, diorang buat tour sekitar Shah Alam Line ni, which is bagus lah kan, untuk apa? Untuk kasih exposure untuk train baru, nak ke mana, pergi mana, boleh pergi ke mana kan. Senang je. Dan lagi dia bagi free ride sebulan sampai bulan Julai. Welcome to Shah Alam Line. So next station akan pergi ke Bandar Bukit Tinggi. Dekat sini tadi boleh pergi ke mana tadi, hilang lah. Ni dia. Okay, yang station ni boleh pergi ke Aeon Bukit Tinggi. Just keluar je dan jalan kaki lah menuju ke Aeon Bukit Tinggi. Station
Okay, so dekat sini pun boleh pergi ke GM Kelang juga untuk stesen Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Yalah, Bukit Tinggi. Jangan confuse Bukit Tinggi Padang pula ni Bukit Tinggi Kelang. So boleh pergi ke GM Kelang juga daripada sini. Nice. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. We will arrive at Bandar Bukit Tinggi Station. Doors on the right. Okay, sekarang situasi semakin ramai dah. Dan belum lagi orang balik kerja. Baru pukul 2 lebih. Lama tu pakcik ni rekod ni, 3 minit. Alright, so first station dah sampai dah. Stesen berikutnya, Kelang Jaya. Next station. Kita tiba di stesen Kelang Jaya. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. We will arrive at Kelang Jaya Station. Uish, ada Doors on the Tosaurus. right will open. Itu sana saja. Kajang Jaya. Okey, kalau tengok sebelah kiri tu situ ialah dia punya hospital Kelang Jadi kalau anda nak ke hospital, sebenarnya boleh stop dekat Sri Andala Station dan jalan kaki ataupun naik bas ataupun naik Grab lah. Dan ini dah dia punya station dia, Sri Andala Station, untuk pergi ke hospital Kelang. Tu dia. So kalau anda nak pergi ke hospital, just stop dekat Sri Andalas ataupun stesen satu lagi ni yang dekat depan sana tu. Boleh stop dekat Taman Selatan kalau nak pergi hospital, sebab hospital di antara dua stesen ni. Dia tengah ni. Okay, so untuk coach Shah Alam Line ni, dia 3 coach je berbanding Kelana Jaya Line ada 4 coach dan 2 coach. Tapi untuk Shah Alam Line ada 3 coach sahaja. So saya rasa akan padat. Hopefully lah akan datangkan, dia akan buat 4 coach. Sebab kalau 3 coach ni untuk belah Shah Alam dan belah Kelang ni memang tak cukup, mesti penuh dia. Sedangkan yang Kelana Jaya Line pun dekat area mana, Glen Mary Glen Mary Lembah Subang semua memang padat. Imagine yang sebelah sini dia, mesti akan padat dia. So hopefully akan tambah lah. Ni dah sampai dekat area Bandar Kelang juga, salah satu laluan dia. Dan next station adalah Jambatan Kota, ataupun nama asal dia adalah Pasar Jawa Station, tapi dah diganti dengan Jambatan Kota Station. Macam biasalah, bukan sponsor tapi just a courtesy untuk semua orang. Untuk naik LRT, BRT, MRT, apa lagi, bas PKL kan, just gunakan DayPass. Kalau dulu kena guna IC lah untuk activatekan dia. Sekarang still kena guna IC, tapi boleh juga activate menggunakan Touch and Go lah. Just pergi dekat kaunter, mana kaunter lah, LRT ke BRT ke, just pergi kat sana, minta dia activate DayPass. RM6 je sehari. Just pastikan ada minimum balance RM5, and then tambah RM6 untuk DayPass. Dia boleh pakai ke mana-mana saja asalkan under PKL punya sistem lah. LRT, MRT, BRT, apa lagi, monorail, bas PKL, bas antara LRT tu, semualah just DayPass je. RM6 sehari, lagi jimat. Okey, bawah ni laluan KTM
Lembah Kelang, tapi tak ada stesen berdekatan lah. Dan inilah Sungai Kelang. Dan ada ikonik clean up, Ocean Clean Up yang paling famous di dunia sekarang ni. We will arrive at Jambatan Raya Station. Doors on the left will open. Okay, now dah sampai dekat Bandar Kelang. Boleh stop dekat Jambatan Kota ataupun Pasar Jawa Station. So sekarang kita ada dekat Jambatan Kota. Ni lah Bandar Kelang lah. So kalau nak jalan belah Kelang, nak shopping raya ke apa ke, just stop kat sini. Boleh jalan pergi ke kedai-kedai, shop lot semua. Dan tak salah saya, dekat sini ada stesen KTM juga. Cuma dia tak connected lah, kena jalan sikit. Bukan jalan sikit lah, jalan banyak jugalah untuk pergi ke KTM Kelang tu. And now, kita gerak. So apa yang saya perasan satu stesen dia stop sekitar 30 saat ke 40 saat juga. Mungkin sebab bukan peak hours. Dan selang train ataupun selang stesen tu makan masa sekitar 3 ke 4 minit. Sebab apa? Jarak jauh lah. So kalau sesiapa yang nak naik train LRT untuk kerja ke apa ke, just rancang perjalanan dulu. Okay, plan dulu jalan nak ke mana and pukul berapa before naik train. Sebab Shah Alam dia masih lagi trial sebenarnya. Sebab tu dia bagi free trial dalam sebulan ni. Dia akan check lah apa yang kena improve. So just masuk je, try and then bagi feedback lah. Sebab apa, dia fikir apa, diorang nak feedback juga daripada customer yang naik kat passenger. Dan saya pula buat video untuk personal kan. Dan next ialah Jalan Meru, Jalan Stesen Meru. So untuk stesen ataupun dia punya Shah Alam line ni, dia ada 20 stesen lah. Salah satu yang besar macam Bandar Bukit Tinggi. Apa lagi yang besar? Bukan besar stesen lah, more like major stesen yang orang akan stop lah. Seri Andalas pun ramai juga akan stay atau stop kan. Jambatan Kota untuk pergi ke Bandar Kelang. Lepas tu stesen Shah Alam, stesen 7 Shah Alam untuk pergi ke area Jekyll. Dan pintu masuk utama UiTM lah. Pintu belakang ke depan saya tak sure. Dan of course ada stesen untuk UiTM Shah Alam. Tapi UiTM Shah Alam tu dia bukan dekat dalam, dia dekat sebelah tepi, dekat dengan Federal Highway. Tapi boleh masuk juga sebenarnya. Ada access dia untuk student masuk dan ada special pass untuk orang luar masuk juga. And then of course untuk ni belah Bandar Shah Alam juga akan stop. And of course kita punya kawasan macam Glen Mary lah. Glen Mary akan ramai stop juga. Lepas tu bandar utama lah yang ramai akan pergi untuk transit. Dan juga pergi Wan Utama lah. So daripada situ juga dia boleh pergi The Curve, boleh pergi 1U kan. Senang nak berjalan lah. So sekarang dekat Pasar Kelang. Bandar Baru Kelang. Next station. So mostly kawasan yang LRT Shah Alam lalu ni ialah kawasan perumahan. Bagus jugalah sebab senang, dekat sikit. Sama juga macam dekat Shah Alam Stesen 7 pun kawasan perumahan dan kawasan komersial jugalah antara dua tu. So kalau siapa-siapa yang nak naik bas ke, senang. Stop situ, naik bas, pergilah kawasan perumahan yang lain berdekatan. Dan ini adalah kawasan Shah Blok yang lama lah. Okay, nice. Dan dia berpusing. Okay, kalau tadi stesen BBK tadi tu, dia berdekatan dengan Aeon Bukit Raja. So kalau siapa nak pergi Aeon Bukit Raja, boleh stop dekat stesen tadi tu dan pergi jalan menuju ke Aeon Mall. Boleh jalan juga ataupun ada bus. Tapi kalau malas, naik Grab je lah. Okay, so ni dia. Ni Aeon Bukit Raja. Dan sebelah dia pula adalah Central ICT. Central ICT ni boleh stop dekat stesen 7 Shah Alam lah. There you go. Dan ni adalah jalan besar lah, menghubungkan Kelang, Shah Alam dan kawasan-kawasan menuju ke belah utara.
Dan yang depan double tree ni ialah dia punya theme park lah, ICT theme park semua tu. Okay, so untuk stesen ni boleh pergi ke Jekyll ataupun bangunan Jekyll lama, dan juga boleh pergi ke Hospital Shah Alam Cik 7. Tak jauh lah, jauh juga sebenarnya, sikit lah. Boleh naik Grab ataupun van yang RPKL sediakan, ataupun boleh naik bas lah, bas untuk menuju ke area Hospital Shah Alam. Tak jauh lah. So next station ialah UiTM Shah Alam. Yang ni bukan dekat dalam UiTM, tapi dekat sebelah antara bangunan UiTM tu dengan Federal Highway lah. So kalau student yang nak naik ke LRT ni, boleh jalan. Saya tak sure jauh ke tak, tapi boleh jalan menuju ke stesen UiTM Shah Alam. Tak payah pergi sini lah. UiTM Shah Alam. Dengar tak? UiTM Shah Alam. Untuk keselamatan So kat situ juga dia berhubung dengan Federal Highway. pintu. Jadi kalau sesiapa yang daripada Shah Alam ataupun daripada Kelang nak pick up, boleh stop kat situ juga. Clear from the doors. Dan yang bawah ni ialah pintu UiTM. Jom. So ni bangunan Jekyll lama yang dah terbakar, dan sebelah sana ialah bangunan Jekyll yang baru. Di sebalik sana lah. Dan ini pintu masuk UiTM. So untuk student, untuk parents yang nak visit masa convocation ke apa ke, boleh stop dekat stesen 7 Shah Alam ni, dan boleh naik bas perantaran masuk ke UiTM, ataupun boleh stop dekat UiTM Shah Alam Station untuk naik ke UiTM. Dan bawah sana ialah Federal Highway. So untuk kawasan ni banyak kawasan perindustrian, banyak kilang-kilang, banyak warehouse semua. Contoh yang besar yang sana tu lah. Tu dia, Logistic Hub. Cantik tempat dia. Yang sekarang ialah stesen UiTM Shah Alam. So untuk masuk dia senang je, boleh turun kat sini dan boleh menghubungkan bangunan ni. Kita akan tiba. Saya tak pasti ni bangunan apa, saya bukan student UiTM. So dia punya laluan ialah ni. Yang ni straight masuk ke area UiTM. Doors on the right will open. Nampak tu, ada masuk dia. Ada security jagalah. Okey, dan dah sampai ke UiTM Shah Alam. Dekatan stesen ni adalah Tasik Shah Alam, SCC Mall, Komplek PNS, Plaza Central dekat sebelah sana. Bangunan, saya dah lupa apa nama bangunan ni, kali hijau ni. Office lah. Dan Plaza Peransang serta Wisma MBSA. Yang ni kalau siapa nak pergi lepak kat Tasik ke jogging, boleh stop dekat sini lah. Tasik Shah Alam punya area, iaitu Bandaraya Stesen Datuk Menteri nama dia. Inilah kompleks PNS Shah Alam, dan di sebelah dia adalah Tasik Shah Alam, Taman Tasik Shah Alam yang besar lah. So kat sini anda boleh ada makan-makan juga, boleh jogging. Makan-makan dulu ya. Boleh jogging dan boleh berbasikal dekat sini. Dan berkaitan Datuk Menteri adalah Decathlon serta inilah SACC. So kalau siapa-siapa yang nak pergi event dekat SCC, boleh stop dekat Datuk Menteri. Kita akan tiba di stesen Datuk Menteri. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. We will arrive at Datuk Menteri Station. Doors on the left will open. Dan tak lupa juga berdekatan dengan Datuk Menteri adalah Hospital Avicenna. Oh, ada dua. Dah besar dah. Alright, and sampai. There you go. Okey, dekat sebelah kiri tu nanti akan ada stadium baru, sebabkan yang lama dah runtuh dah roboh. Akan digantikan dengan stadium yang baru di sebelah kiri nanti. So now detik sejarah lah, masa lagi kosong, dan in future akan ada stadium. Dan di sebelah kanan sana ada Aeon Shah Alam, di Aeon Shah Alam.
Alright, dan lepas sana adalah MSU. So untuk student, untuk siapa-siapa nak pergi Ion dan akan datang untuk pergi Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam. Ini dia, Stadium Shah Alam. Sebelah kanan akan dibuka. We will arrive at Stadium Shah Alam Station. Doors on the right will open. Dan itu dia, Aeon Mall Shah Alam. Dia sejalan kaki je daripada stesen untuk menuju ke Aeon. Dan sama juga untuk pergi ke MSU di sebelah sini. Boleh jalan kaki juga. Kalau malas macam biasalah, naik Grab ataupun naik bas. Tapi jalanlah, exercise. So untuk next station ialah Kerjaya. Yang ni untuk pergi ke area-area Glamary dan juga untuk pergi ke KDU College lah yang berdekatan dekat kawasan sini. So tak jauh pun, selang berapa minit je untuk sampai ke Kerjaya daripada Stadium Shah Alam tadi tu. Dalam masa 2 minit saya rasa. Tak jauh pun. So untuk yang kerja-kerja dekat area Glamary ataupun kawasan-kawasan berdekatan, boleh stop kat sini lah. Dan boleh menggunakan bas ataupun van daripada KL Stesen Kerjaya. Okay, so lepas ni ialah Stesen Glamary 2 berdekatan dengan Stesen Glamary Kelana Jaya Line. So kena keluar dulu, keluar stesen. Sekarang kena keluar stesen lah. And then ada satu jambatan menuju connecting ke Glamary. Dan Glamary Station tu akan menuju ke area-area seperti Putra Heights, area PJ, area Puchong pun boleh juga, tapi kena transit. And then boleh ke KL Central lah. Kalau siapa-siapa nak pergi KL, siapa-siapa nak pergi Abdullah Hukku atau Bangsa, stop dekat Glamary 2, transit jalan kaki, naik dekat stesen Glamary dan terus pergi ke area KL dan area Putra Heights. Merupakan kawasan otomotif, banyak kedai-kedai yang jual kereta, terkemuka lah, kereta-kereta import, and also banyak bengkel dekat kawasan ni. Dan di sebelah sana adalah Subang, berdekatan dengan LRT Subang juga dekat sana tu. So that's why kita boleh stop dekat Glamary 2 and then transit Glamary Station dan tukar untuk pergi ke Subang dan USJ lah. Dan kawasan ni adalah Federal Highway tu sana tu. Asal-usul situ ada tol lah, tapi dah roboh dah tak ada tol untuk Federal Highway. So dah free and easy. Dan lepas ni untuk warga Shah Alam, senang, boleh naik LRT je. We will arrive at Glenmarie 2 Station. Dan di sebelah sana ialah LRT laluan Kelana Jaya Line lah. Doors on the left will open. Ni parking paling ikonik sekali yang pernah viral dulu. Ada kereta accident dekat sebelah sana tu. Okey, dan boleh stop dekat sini untuk jalan transit menuju ke area Kelana Jaya Line, Glamary Station. Yang ni Glamary 2 lah. Yang itu ialah stesen Glamary untuk Kelana Jaya Line. Jalan kaki sekitar 5 minit menuju ke sana untuk transit. Dan dia boleh menghubungkan ke area Putra Heights, Kelana Jaya dan juga area KL sampailah ke Gombak. Ini di stesen dia. Okey, dekat sini juga sebenarnya boleh pergi ke Stadium Kelana Jaya. Boleh jalan kaki je, tak jauh sangat, sekitar dalam 15 minit kalau nak jalan kaki. Tu stadium dia. Dan ni kawasan inilah kerja, shop block semua. Okey, stesen ni akan stop dekat berdekatan dengan ni Kayu Ara Station, berdekatan dengan Starling Mall. Boleh naik bas ataupun naik van atau naik Grab menuju ke sana, Starling Mall. Dan berdekatan situ ada juga nasi lemak Bangsa Village. Bangsa Village. Village Park. Village Park nasi lemak. Di sebelah kanan akan dibuka. Dan itulah Starling Mall. Kayu Ara Station. Doors on the right will open. Dan inilah stesen Kayu Ara Station. Boleh stop sini saja. Dan so inilah last station, Bandar Utama Station. Boleh stop dekat Kajang Line untuk pergi ke area The Cove dan kawasan-kawasan berdekatan. Alright, dan finally sampai ke area Bandar Utama. Nice. Wow, ramai ya. Wah.
Ini belum peak hours lagi ni. Baru pukul 3 petang. Pukul 5, pukul 6, huish, sardin. tiga coach je. So ini ada station untuk last station ataupun first station daripada bandar utama. Very simple, very basic. Sama je macam Kelana Jaya Line, tak ada beza pun. Ni dia. Okey lah, ingatkan ramai sangat. Still manageable lagi lah. Nice. Jom, kita tour sikit bandar utama station ni. Sini dia. So macam biasalah, macam LRT Kelana Jaya Line juga ada satu tangga, satu lagi escalator lah. Dan ini dia punya station-station yang disediakan. Dan bon voyage untuk train menuju ke Johan Setia. Okey, so untuk pergi ke area MRT Kajan Line kena berjalan juga dalam beberapa minit lah, tak jauh pun, tak terlalu jauh sangat. Just jalan turun dekat tadi tu, ikut laluan ni. Dia ada ni lah, ada pinpoint dia. Just straight menuju ke area Kajang Line, MRT Kajang Line. Tak jauh pun, tak susah pun. Dan ini tempat pintu keluar dia lah. Masuk dan keluar lah. Agak jauh jugalah nak keluar dia. Tak apalah, yang penting boleh keluar. Oh, dan ni belakang ni. Okey, itulah laluan MRT Kajang Line. So just keluar ni, pergi sana. Tak jauh. Dan di sebalik tu ada Wan Utama punya mall. Tak terlalu jauh sangat lah. Dan dekat situ juga boleh naik pergi ke area macam The Curve. The Curve dan kawasan-kawasan yang berdekatan lah. Tercicikat. Alright, dan inilah dia kita punya laluan. Jom. Kalau nak ke mall, okey, senang je. Just ikut laluan ni, signboard ke Wan Utama, and jalan menuju ke sana. Dari pintu A. Okey, saya tak cover area sana lagi. Just kawasan sini dulu. So hopefully jumpa lagi lah you guys untuk next video. Saya akan cover area menuju ke area MRT Kajang Line dan juga Wan Utama lah. Okey. So, selamat mencuba LRT Shah Alam. Selamat bertravel. Semoga jumpa lagi dan jangan lupa untuk aktifkan Day Pass RM6 sehari saja. Dulu RM5 lah kan. Sekarang dah RM6 lah. Ataupun kalau rajin boleh buat monthly pass RM50 sebulan. Okey. Jom kita akan patah balik semula dan enjoy LRT Shah Alam. Penat. Okay, so ni antara package yang diorang sediakan untuk Rapid KL lah. Ada pas bulanan 30 hari RM50 saja. Ada juga package untuk keluarga, package mesra, package untuk pelajar dan juga untuk warga emas. So anda boleh bacalah dekat sini and dapatkan harga murah untuk naik train lah. Yang penting ada Tashenggo ataupun IC lah. Saya punya special sikit lah. So jom kita naik balik LRT Shah Alam Line menuju ke kawasan-kawasan lain pula. Nak tahu ke mana? Kenalah stay tune. Bye bye. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Ooh. I wanna go down.
I need tonight. You're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light.